tidur. Baca dia punya. Dan perumpamaan laba-laba dalam firman-Nya laksana laba-laba. Laba-laba itu yang mana? Cuba baca sebelum tu lagi, sebelum laba-laba. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. Pada hari ini kita masuk ke ayat yang ke-25 ya, daripada suratul Baqarah. Ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nasib orang-orang kafir nanti di hari akhirat, yaitu neraka. Ya. Allah berikan ancaman kepada orang kafir pada ayat yang lalu. Bulan yang lalu kita bahas tentang neraka. Dalam Al-Quran, kalau cerita pasal neraka, lepas tu nanti akan timbul cerita pasal syurga. Dalam Al-Quran, kalau kita jumpa cerita pasal neraka, selepas tu akan keluar cerita pasal syurga. Atau kalau cerita pasal syurga, lepas tu akan keluar cerita pasal neraka. Jadi dalam Al-Quran, kita akan jumpa selalunya cerita neraka, mesti ada cerita syurga. Cerita syurga, mesti ada cerita neraka. Cerita neraka yang lepas, ayat yang lalu, adalah ancaman kepada orang kafir yang cuba mempertikaikan, meragu-ragukan Al-Quran. Mereka cuba mengatakan bahawa dalam Al-Quran ni cerita dongeng. Jadi mereka cuba timbulkan macam-macam persoalan supaya tak yakin dengan Al-Quran. Supaya orang yang beriman tak beriman dengan Quran. Mereka pula bagi alasan. Mereka tak nak beriman, jadi mereka bagi alasan. Al-Quran ni ada yang begitulah, beginilah. Jadi Allah ancam mereka dengan neraka. Kemudian ayat yang ke-25, Allah kata, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berikanlah berita gembira. Ayat yang lalu berita buruk lah. Berita buruk. Sekarang ni cerita berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Berita gembira pula bagi orang-orang yang beriman, yang teguh imannya. Berita gembira bagi orang yang beriman walaupun diperdaya oleh orang kafir. Orang kafir kata ini ayat ni palsu, ayat ni dongeng. Orang beriman tak percaya dengan orang kafir, teguh imannya. Berikan berita gembira bagi orang yang beriman wa amilus solihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh atau beramal kebajikan. Berita gembira. Apa berita gembira untuk orang yang beriman dan beramal saleh? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga-syurga. Bukan syurga saja. Di sini ayat ini disebut syurga-syurga. Banyak syurga.
memberikan gambaran. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita satu gambaran. Syurga ni besar, luas. Diceritakan orang yang paling terakhir sekali masuk syurga. Orang yang paling terakhir masuk syurga maknanya orang tu paling terakhir keluar daripada neraka lah. Ini kalau orang yang paling last, terakhir sekali masuk syurga. Orang yang terakhir keluar daripada neraka, apa dia dapat dalam syurga? Dia masuk dalam syurga, dia punya tempat sejauh pandangan mata. Sejauh mata memandang, itulah dia punya tanah. Luas. Ini orang yang terakhir masuk syurga. Dan dia paling sikit, nikmat syurga yang paling sikit dia dapat. Lepas tu apa lagi dia dapat? Dia punya tempat sejauh sejauh mata memandang. Kemudian diberikan di situ ada 40 buah istana. Dia dapat 40 buah istana. Setiap satu istana ada 40 bilik. Satu istana ada 40 bilik. Maknanya 40 istana kali 40 bilik dia dapat. Setiap satu bilik ada 40 bidadari. Ada 40 bidadari. Ini orang yang terakhir masuk syurga. Paling sedikit. Ini yang paling sedikit dia dapat. Macam mana kalau orang yang masuk barisan bersama dengan Rasulullah SAW, masuk awal, masuk syurga dengan Rasulullah SAW. Kalau orang yang paling terakhir masuk syurga dapat macam itu punya nikmat dalam syurga, jadi kalau orang yang masuk awal ke dalam syurga, maknanya dia dapat jauh. Tapi syurga ni kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Syurga pada hakikatnya adalah tempat nikmat yang tidak boleh kita sifatkan dia, kita tak boleh nak bayangkan. Mata tak pernah tengok, ma la ainun ra'at, mata tak pernah lihat. Dalam dunia ni macam-macam kita dah lihat. Sana kita akan jumpa, tengok yang kita tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at. Di dunia ni kita dengar macam-macam. Kita dengar macam-macam di dunia ni tentang nikmat. Kalaupun tak tengok, dengar macam-macam. Sampai syurga, tengok benda yang kita tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan yang tak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah hakikat syurga. Maknanya hakikat syurga ni yang sebenarnya kita tak pernah tengok, yang kita tak pernah dengar, yang kita tak pernah fikir, yang tak pernah terlintas pun dalam fikiran manusia. Itu hakikat syurga. Tapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mana di bawahnya, di bawah tu maksudnya di bawah kebun, di bawah pohon-pohon. Syurga tu ada pokok-pokok, di bawahnya ada air, sungai yang mengalir. Ini bukan hakikat syurga. Ini hanya nak mendekatkan akal kita supaya faham macam mana syurga. Tapi hakikat syurga macam tadi yang Rasulullah sebut. Hakikat syurga adalah yang kita tak pernah dengar, yang kita tak pernah tengok, dan yang tak pernah terlintas di dalam hati dan fikiran kita. Itu hakikat syurga. Itu syurga yang sebenar. Ayat ni cerita kata syurga ada kebun, ada pokok, ada sungai di bawah pokok. Itu hanya untuk mendekatkan akal kita supaya dapat sedikit saja gambaran. Boleh faham? Supaya kita dapat sedikit saja gambaran pasal syurga. Tadi cerita yang kata dapat tempat sejauh mata memandang, yang terakhir masuk syurga tadi. Sejauh mata memandang, 40 buah istana, setiap satu istana ada 40 bilik, setiap satu bilik ada 40 bidadari.
itu hanya gambaran untuk mendekatkan kepada kefahaman, tetapi hakikatnya adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah kita dengar, yang tak pernah kita lihat, dan yang tak pernah terlintas dalam fikiran manusia. Itu syurga. Bau syurga. Bau syurga saja. Orang kalau dimasukkan ke dalam syurga, satu orang saja masuk dalam syurga, kemudian dikeluarkan balik daripada syurga, turun ke bumi. Turun ke bumi. Katalah dia turun di Morocco sana. Negara Morocco. Morocco dekat barat. Bahagian barat kita kata. Kita dekat mana? Kita di timur. Dia dekat Morocco, kita bau wangi syurga tu. Walhal dia jauh sana, dekat Morocco sana. Contoh. Ini nak cerita macam mana gambaran baunya syurga. Bau syurga boleh bau 500 tahun perjalanan dah boleh bau dah syurga jarak dia. Di akhirat jarak perjalanan nak ke syurga tu, kalau jarak dia 500 tahun dah boleh hidup bau syurga, wanginya macam mana. Itu jauh lagi dah boleh bau wangi. Makin dekat makin wangi, makin dekat makin wangi, makin dekat makin wangi. Sewaktu Nabi SAW jumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7, waktu Isra' Mi'raj. Sekarang kita dalam musim Isra' Mi'raj. Itu Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kirim salam kepada umatmu. Sampaikan salam aku kepada umatmu. Nabi Ibrahim kirim salam. Lepas tu Nabi Ibrahim pesan kepada Rasulullah, bagi tahu kepada umat kamu bahawa syurga itu tanahnya subur dan wangi. Nabi Ibrahim kata, bagi tahu umat kamu syurga itu tanahnya subur dan wangi baunya. Bau tanahnya wangi. Kemudian apa benih? Pokok-pokoknya, benih yang nak ditanam pokok-pokok dalam syurga. Kata Nabi Ibrahim, benihnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya kalau kita zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali, satu round subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, benih pokok untuk kita di syurga. Jadi syurga pada hakikatnya adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam fikiran. Cuma dalam ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahawa nanti di sana di syurga tajri min tahtihal anhar. Kamu akan dapat kebun, kamu akan dapat banyak pokok-pokok yang subur tempatnya, di bawahnya ada sungai yang mengalir. Dan ada lagi, kalau kita kumpul lagi cerita sungai di syurga saja, ada sungai daripada susu, ada sungai daripada madu, macam-macam. Itu pun hanya nak dekatkan kepada kita punya akal fikiran, tapi hakikatnya jauh lebih dahsyat, jauh lebih sedap, jauh lebih hebat daripada itu. Kalau kita dengar pasal sungai daripada susu, kita kata hebat, tapi nanti betul-betul lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu. Kemudian digambarkan kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Baik, sebelum kita pergi ke situ, perlu kita tahu, orang kalau berjaya masuk ke dalam syurga di akhirat nanti, orang kalau masuk syurga, masuk maknanya orang yang masuk syurga bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan saf Rasulullah SAW. Ada berapa saf?
yang akan masuk syurga bersama dengan Rasulullah 60 saf. Tapi satu saf tu saja dah berapa panjang tu, berapa ramai tu satu saf saja. Orang yang masuk syurga bersama dengan Rasulullah SAW itu orang ada dua kemenangan, dua kejayaan. Ada dua kejayaan. Kejayaan yang pertama adalah kejayaan melepasi titian sirat tapi tidak jatuh ke dalam neraka. Kejayaan yang pertama, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sebab itu disebut orang yang dimasukkan ke dalam surga ada dua kejayaan. Pertama, faman zuhziha 'anil nar. Orang yang diselamatkan daripada neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka dia telah berjaya, dia telah menang. Jadi ada dua kemenangan. Satu kemenangan terlepas, bebas daripada azab neraka. Kemenangan yang kedua adalah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tak sebut dalam Quran wa man udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang masuk syurga saja dia telah menang. Okey, sekarang kita tanya, kenapa nak kena dua? Kenapa nak disebut bebas daripada neraka dulu, kemudian masuk dalam syurga baru dia anggap menang? Kenapa tak payah? Kenapa tak sebut masuk syurga aja cukuplah? Tak payahlah sebut bebas daripada neraka. Kan? Masuk syurga saja cukuplah, itu dah boleh dianggap berjaya lah. Tapi kenapa tak disebut macam tu? Sebab nanti di akhirat orang yang sudah sudah confirm masuk syurga ada dua nikmat. Nikmat yang pertama, apabila dia lihat kepada neraka dan dia diselamatkan daripada neraka, itu nikmat. Dia tengok neraka, dia nampak neraka, ini ahli syurga dia nampak neraka dan dia nampak ahli neraka, dia boleh nampak. Tapi bila dia nampak dia terselamat daripada syurga, itu sudah nikmat. Ini sebelum masuk syurga dah ada nikmat dah. Nikmat nampak neraka tetapi bebas daripada neraka. Dia nampak tapi dia tahu dia tak dia dah tahu dah dia tak masuk. Dia dah tahu dah dia selamat. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua masuk ke dalam syurga. Jadi nikmat bukan ada dua saja sebenarnya, ada banyak. Tapi hari ini kita ambil dua pasal kita nak cerita syurga neraka. Lepas syurga ada lagi nikmat. Ada nikmat yang lebih tinggi daripada syurga. Nanti kita yang itu nanti lain kali. Jadi orang yang nanti ahli neraka pula akan tengok syurga. Tadi kan kita kata ahli syurga akan tengok neraka. Kemudian dia rasa nikmat kerana dia bebas daripada neraka. Dia tengok ahli neraka, dia rasa nikmat kerana dia tidak jadi ahli neraka. Kemudian dia masuk ke dalam syurga, itu nikmat lagi. Sekarang ahli neraka pula. Ahli neraka tengok ahli syurga, dia dah terseksa dah sebelum masuk neraka lagi. Ahli neraka tengok syurga tapi tak dapat masuk. Itu sudah merupakan siksaan bagi dia sebelum dia masuk neraka. Dia tengok neraka tapi dia tidak dapat masuk neraka. Dia tengok dia tengok syurga tapi dia tak dapat masuk syurga. Dia tengok ahli syurga tapi dia bukan ahli syurga. Waktu itu dia sudah tersiksa
sebelum masuk ke neraka dia dah terseksa dah. Jadi siksaan azab ini bagi ahli neraka bukan hanya diseksa dia punya tubuh badan saja, tapi diseksa juga dia punya jiwa dan mental dia, jiwa dia. Kerana hakikat kekufuran seseorang itu dari hati dan jiwa dia. Jiwa dia yang kufur, jiwa dia yang kafir, jiwa dia yang akan terseksa. Jadi dia terseksa sebelum masuk neraka lagi. Dibagi tengok syurga, terliur, tapi tak dapat masuk syurga. Tengok ahli syurga, dia bukan ahli syurga. Itu sudah siksaan. Kemudian di dalam syurga dibakar oleh api neraka, dalam neraka dia dibakar oleh api neraka. Lepas tu diberi tengok syurga dan ahli syurga, dibakar lagi sekali. Nah itu kita dah bahas kan yang itu. Dibakar lagi sekali. Itu adalah siksaan ahli neraka. Macam tu juga ahli syurga, nikmat. Duduk dalam syurga, sebelum masuk syurga dah tengok neraka, bebas daripada api neraka. Itu nikmat. Tengok ahli neraka, dia tidak jadi ahli neraka. Itu nikmat. Dah duduk dalam syurga, masuk syurga nikmat. Duduk dalam syurga, tengok ahli neraka, tengok neraka, tapi tidak masuk neraka. Itu juga merupakan nikmat bagi ahli syurga. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan rezeki di dalamnya, dalam syurga, daripada buah-buahan. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Waktu dalam syurga mereka kata, ini rezeki yang kami pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha. Tapi tak sama. Dia kata macam yang rezeki yang buah-buahan ni macam yang lain, tapi tak sama. Maknanya tak terlintas. Tak pernah terlintas macam ini ke buah ni punya sedap. Macam dulu dunia pernah makan buah juga. Maksudnya dulu kat dunia pernah makan buah, di syurga makan buah juga, tapi tak sama. Tak pernah terlintas di hati, tak pernah dengar, tak pernah tengok, dan tak pernah hidu bau pun. Macam ni ke bau buah ni? Macam ini ke rupa buahnya? Macam ini ke sedap buahnya? Tak pernah terlintas. Di dunia kita dah pernah makan buah sedap juga, kan? Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bagi mereka isteri-isteri yang suci. Di sini sebut suci. Isteri di dunia, waktu di dunia isterinya ada waktu-waktu bernajis. Maksud bernajis, datang haid. Waktu di dunia. Tapi di akhirat tak ada dah haid. Dah tak ada dah. Akhirat di syurga, jangan kata haid, tak ada tandas. Tak ada langsung tandas di syurga. Maaf, tak ada langsung buang najis. Istilah buang najis tak ada. Tak ada langsung bau busuk kalau di syurga. Tanah dia saja sudah wangi. Tak ada langsung lengoh-lengoh. Duduk macam ni ada kan rasa lengoh-lengoh kan? Di syurga tak ada. Sikit sakit, sikit sengal-sengal. Di syurga langsung tak ada. Jangan kata penyakit, sengal-sengal, rasa lengoh pun tak ada. Sama sekali tak ada. Macam sekarang kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi SAW beritahu majlis ilmu adalah salah satu taman daripada taman-taman syurga. Nanti kita akan dapat duduk dalam majlis ilmu sekarang rasa lengoh, tapi taman syurga. Nanti di akhirat baru kita tahu macam mana balasannya. Yang kita duduk dalam majlis ilmu ni, nanti di akhirat baru kita nampak hasilnya, balasannya, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Itu kita selalu dengar orang kata apa?
solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Jadi sekarang saya nak tambah sikit. Masuklah kamu ke dalam syurga sebelum kamu dimasukkan ke dalam syurga. Macam mana tu? Masuklah ke dalam syurga sebelum kamu masuk syurga atau dimasukkan ke dalam syurga. Apa maksud dia? Hadir majlis ilmu. Masuklah kamu ke dalam syurga sebelum kamu dimasukkan ke dalam syurga. Hadir majlis ilmu maksudnya kamu sedang masuk dalam syurga. Sekarang kita dalam majlis ilmu. Kita sebenarnya dalam syurga. Tapi kita tak nampak. Hakikatnya belum nampak. Kita belum dapat. Tapi nanti akhirat baru kita nampak. Macam kita buat apa-apa amalan, kita kata orang dalam hadis kata kamu zikir sekian-sekian kamu dapat pahala sekian. Pahala tu macam mana? Siapa tahu? Pahala tu bentuk dia bulat ke, petak ke? Siapa boleh bagi tahu? Pahala tu berat dia berapa kilo? Ada? Berat dia berapa kilo? Kita pun tak tahu. Tapi di akhirat bila kita tengok pahala, oh, baru kita nanti akan rasa kagum. Baru kita akan rasa ajaib, kagum bila tengok, oh, macam ni rupanya pahala, subhanallah. Kita nampak pahala tu punya hebat. Satu pahala saja kalau nampak. Kalau orang ada banyak pahala, macam mana? Dan itu semua merupakan nikmat. Itu semua merupakan nikmat. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Dan bagi ahli syurga, ini kalau bagi ahli syurga yang lelaki disebut di sini, mereka punya isteri, isteri-isteri yang suci. Langsung tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada najis, tidak ada apa, tidak ada kotoran pun, sedikit pun. Orang perempuan mungkin tanya, habis yang perempuan punya suami-suami macam mana? Dalam Al-Quran, bila sebut pasal bidadari, orang perempuan tanya, bidadara tak ada kah? Ini soalan cepu mas. Kan? Takkan orang lelaki saja dapat bidadari. Kan? Isteri dia, okeylah, orang lelaki, si isteri dia ketua bidadari lah. Kan? Dalam syurga. Tapi dia dapat banyak bidadari. Habis seorang perempuan, takkan dia dengan suami dia saja, takkan tak sama macam suami dia dapat banyak, dia pun takkan tak dapat banyak bidadara. Macam mana nak jawab soalan tu? Tak disebut pula dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tak sebut orang perempuan dapat bidadara. Jadi macam mana kita nak jawab? Jawapannya Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menyebut. Sebab apa? Sebab fitrah wanita itu adalah sifat pemalu yang jauh lebih tinggi daripada lelaki. Sifat pemalu wanita jauh lebih tinggi daripada lelaki secara fitrah. Jadi bila sebut bidadari dalam Al-Quran untuk lelaki, tetapi untuk wanita sebenarnya ada, cuma lapik. Tidak disebut secara direct, tak disebut secara terang-terang. Maknanya nak bagi tahu, bila kata lelaki dapat bidadari, perempuan faham-faham je lah, tak payah sebut. Perempuan pun akan dapat, tapi faham-faham saja, tak payah sebut. Boleh faham? Jadi harap muslimat boleh dapat faham. Kalau ada yang tanya, asyik-asyik cerita bidadari saja, bidadara tak ada ke? Dalam Al-Quran tak sebut pun bidadara. Sebut bidadari. Tapi bila sebut bidadari, maknanya ada bidadara untuk perempuan. Cuma tak disebut. Supaya faham-faham saja. Kemudian yang kedua, kenapa juga tidak disebut? Supaya nak menjaga hati suami, lelaki.
Lelaki punya cemburu sebenarnya lagi kuat daripada perempuan. Ha? Lelaki kalau cemburu lagi kuat sebenarnya daripada perempuan. Cuma tak nampak. Sebenarnya orang lelaki kalau betul-betul orang lelaki Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menceritakan tentang cemburunya. Dia cemburu kepada apa? Isterinya siapa? Isteri Sayyidina Ali, Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah SAW, anak kepada Rasulullah SAW. Suatu hari Sayyidatina Fatimah Zahra sedang bersiwak. Sayyidina Ali kata, dia bercakap dengan siwak. Kau bernasib baik wahai siwak. Kalau engkau bukan siwak, habis kau aku kerjakan. Nasib baik engkau siwak, kata Sayyidina Ali dalam syairnya. Lebih kurang begitu maksudnya. Maknanya apa? Maknanya Sayyidina Ali cemburu. Maknanya cemburu. Sampai siwak pun dia cemburu. Mana boleh siwak boleh sentuh-sentuh isteri aku? Siwak pun bersentuh dengan isteri aku pun tak boleh. Maksudnya begitu. Faham? Jadi itu cemburunya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Walhasil Sayyidatina Fatimah bersiwak. Kan? Tapi Sayyidina Ali kata, nasib baiklah kau siwak. Aku tak boleh nak buat apa-apa pada engkau. Kalau engkau bukan siwak, habis kau aku kerjakan. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka di dalam syurga hidup kekal, abadi, kekal. Kemudian kita masuk ayat yang seterusnya. Ini sampai pukul berapa? Dah makan? Dah makan semua? Saya belum makan. Tak apa. Oh, sekejap. Nanti di syurga, suami ke isteri ke, lelaki ke perempuan ke, dicabut perasaan cemburu. Tak ada dah perasaan cemburu dalam hati. Jadi bila nampak bidadara pun tak ada masalah lah masa tu. Perempuan pun kalau tengok suaminya berbidadari banyak pun dia tidak cemburu dah. Sebab langsung tak ada perasaan cemburu, dah tak ada dah waktu di syurga. Sambung. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين, yaitu orang-orang yakni sifat yang melanggar perjanjian Allah yang ia perintahkan kepada mereka dalam kitab-kitab, seperti beriman kepada Muhammad SAW setelah yakni perjanjian itu diteguhkan kepada mereka dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, seperti beriman kepada Nabi SAW, menyambung tali silaturahim dan lainnya. Huruf Ain kedudukannya adalah badal dari dhamir ha dan berbuat kerosakan di bumi dengan melakukan berbagai kemaksiatan dan menghalangi orang lain untuk beriman. Mereka itulah orang-orang yang disebut dengan sifat-sifat seperti di atas. Orang-orang yang rugi kerana mereka akan kembali ke neraka. Itu untuk ayat yang ke-27.
Bukan, itu untuk ayat yang selepas ini. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan. Lafal matsalah adalah maf'ul pertama. Kata ma adalah isim nakirah disifati dengan sifat yang disebut setelahnya. Ia adalah ma'ful kedua. Maksudnya perumpamaan apa saja. Atau kata ma merupakan lafaz zardah, lafaz tambahan untuk menegaskan sesuatu yang rendah, sehingga lafaz setelahnya menjadi maf'ul kedua. Seekor nyamuk, lafaz ba'udah adalah bentuk tunggal dari kata ba'udah, iaitu nyamuk, atau yang lebih kecil dari itu, iaitu yang lebih besar darinya. Maksudnya Allah pasti menjelaskannya kerana di dalamnya terdapat hikmah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahawa itu perumpamaan adalah kebenaran tegas yang berasal dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Rangkaian kalimat ini adalah tamyiz. Maksudnya, apa maksud perumpamaan ini? Ma adalah kata tanya daripada maksud mengingkari, yakni istifham ingkari, sekaligus mubtada za maknanya allazi silah isim mausul ini menjadi khabar mubtada. Maksudnya faedah yang terdapat di dalam perumpamaan ini, Allah berfirman sebagai jawapan atas perkataan mereka. Dengan nyanyi perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat dari kebenaran kerana mereka mengingkarinya, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk dari kalangan orang-orang mukmin yang mempercayainya. Tetapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, iaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang syurga, dan setelah Allah bagi perumpamaan untuk bagi kita dekat nak fahamkan gambaran tentang syurga, dan kita dah tahu hakikat syurga memang kita tak pernah tengok, tak pernah dengar dan tak pernah terlintas dalam fikiran. Itu hakikat syurga. Tadi hanya gambaran. Jadi setelah Allah bagi gambaran untuk mendekatkan akal kita untuk faham, oh syurga ni begini lebih kurang. Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan kepada kita dalam ayat yang ke-26 ni tentang manhaj iman. Dalam ayat ni Allah nak bagi tahu kepada kita tentang manhaj iman. Yang wajib ke atas setiap orang yang beriman untuk lalui dia, untuk melalui manhaj ini, mesti ikut disiplin ini. Orang yang beriman wajib mengikuti disiplin ini. Sebab itu Allah kata, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu atau dangkal untuk buat apa sahaja contoh perumpamaan. Ma tadi disebut nakirah kan? Maknanya bila nakirah maksudnya apa saja. Allah tidak merasa malu atau merasa dangkal untuk bagi apa sahaja contoh, walaupun nyamuk. Nak bagi contoh nyamuk, fama fawqaha, nyamuk atau yang lebih daripada nyamuk. Ini di sini kita perlu beri perhatian. Kenapa Allah sebut nyamuk di dalam ayat ni? Kenapa Allah sebut nyamuk? Sedangkan nyamuk ni makhluk kecil, kecil je. Kenapa Allah tak sebut? Perumpamaan Allah sebut gajah. Gajah kan besar. King Kong kan besar. Kenapa Allah sebut nyamuk? Kan? Baik, sekarang ni Allah kata Allah tidak merasa malu atau dangkal untuk bagi apa pun saja contoh perumpamaan, sekalipun nyamuk. Fama fawqaha, dan apa yang atas daripada nyamuk.
Maksud yang atas daripada nyamuk, maksudnya yang kecil lagi daripada nyamuk. Maksud yang atas bukan yang besar daripada nyamuk. Nyamuk tu dah kecil. Allah kata yang kecil daripada nyamuk pun Allah tidak merasa dangkal dan malu. Sebab ini manhaj iman di sini. Okey, kita ambil satu lagi perumpamaan yang mudah untuk faham. Kita ambil teori evolusi. Tahu evolusi? Maknanya daripada zaman dulu, kemudian makin lama makin moden, makin lama makin moden. Contoh, kita ambil contoh jam. Jam zaman dulu. Jam zaman dulu besar kan? Jam zaman dulu besar. Mungkin tak ada contoh di sini. Dulu ada jam yang bunyi, yang loceng bunyi kuat tu, ting tong tong tu kan. Besar kan? Itu jam zaman dulu. Kemudian bila semakin moden, jam jadi makin kecil. Jam daripada dulu besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Maknanya semakin moden, semakin canggih, semakin kecil. Sampai jam sekarang ada cincin boleh jadi jam mungkin. Jam boleh sekarang, zaman sekarang di orang pakai jam cincin. Dekat jari boleh pakai jam. Sekarang ada tak? Ada kan? Ada sekarang yang jenis jam yang boleh sarung dekat jari saja. Kan? Yang kecil ni lebih canggih daripada yang besar. Boleh faham Yang kecil ni, yang jam yang cincin ni lebih canggih daripada jam yang besar tu, yang dulu. Sebab itu di sini Allah sebut, Allah tidak merasa dangkal, tidak merasa malu untuk bagi apa-apa sahaja contoh perumpamaan, walaupun nyamuk yang kecil itu. Sebab nyamuk yang kecil ni pun, kalau orang kaji dia punya apa kita panggil? Angkat kepala. Apa? Tubuh dia. Sistem dia punya tubuh badan ada berapa banyak dia punya sensor. Dia punya sensor saja untuk mengesan. Manusia pun tak ada sensor tu. Wah, manusia besar. Gajah lagi besar. Gajah tak ada sensor tu. Maknanya nyamuk antara makhluk Allah yang canggih jugalah berbanding gajah. Lepas tu ada yang lagi kecil daripada nyamuk. Yang paling kecil yang kita tahu sekarang apa? Kuman. Langsung tak boleh nampak. Tapi bahaya. Lagi bahaya daripada nyamuk. Wah, dia lagi kecil daripada nyamuk. Tapi lagi bahaya daripada nyamuk. Kuman. Ada orang sampai mati kena COVID. Nampak tak COVID? Boleh nampak? Tak nampak? Nyamuk boleh nampak? Maknanya nyamuk dengan COVID mana lagi besar? Nyamuk lagi besar. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku tidak merasa dangkal, tidak merasa malu untuk bagi apa sahaja contoh kekuasaan aku. Nak tunjukkan kekuasaan aku. Sama ada benda tu makhluk sekecil-kecil nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Itu kefahaman untuk ayat ini. Boleh faham Sekarang boleh faham. Jadi kalau ada soalan, kenapa Allah tak bagi contoh yang besar-besar aja? Gajah ke, gorila ke, King Kong ke? Kan? Jadi jawapannya apa? Nyamuk jauh lebih canggih daripada gajah. Dia ada sensor, dia ada kalau saya pernah tengok dulu National Geographic punya program yang mencerita pasal nyamuk. Dia punya sensor itulah ada berapa ratus kan. Kemudian fa ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, datang Allah bagilah apa pun saja contoh perumpamaan. Apa sahaja yang Allah beri contoh perumpamaan, fa ya'lamuna annahul haq, maka mereka mengetahui bahawa sesungguhnya ia adalah kebenaran. Orang yang beriman
Bila dengar saja, oh ini data Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal nyamuk, dia tak ada nak mempertikai. Kenapa nyamuk? Kenapa tak gajah? Orang beriman tak pertikai dah. Orang beriman bila dengar saja, dia tahu dah. Faya'lamun, mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim, bahawa sesungguhnya ia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Baik, kita beri perhatian di sini tentang dengan ayat faya'lamun, maka mereka mengetahui. Faya'lamun, apa? Mereka mengetahui. Mengetahui di sini, mengetahui ini mengetahui macam mana? Mengetahui dengan ilmu. Maknanya mereka ni berilmu lah. Mereka orang yang beriman ni adalah orang yang berilmu pengetahuan. Mereka mengetahui dengan ilmu pengetahuan mereka bahawa sesungguhnya ia adalah al-haq, kebenaran, min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Jadi orang yang diiktiraf imannya kuat, iman yang diiktiraf sebagai iman yang kuat, iman yang teguh, syarat dia mesti berilmu pengetahuan. Syarat iman mesti ilmu dia, mesti ilmu. Ilmu pula ada dalam ilmu, kalau dalam ilmu akidah, dalam ilmu akidah dia ada disebut hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Hukum akal, hukum adat dengan hukum syarak. Ini bila nak sebut kebenaran di sini, ini nak cerita ni tentang akidah ni. Kan ini cerita akidah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu manhaj akidah. Apa sahaja yang datang daripada Allah, apa pun contoh perumpamaan daripada Allah, orang yang beriman, mereka dengan ilmu pengetahuan mereka, mereka tahu. Mereka tahu mereka tahu bahawa ini adalah sesungguhnya kebenaran daripada Allah. Mereka tak mempertikai, tak mempersoal. Kerana apa? Kerana mereka, akal mereka tajam, akal mereka cerdik. Orang beriman akal cerdik. Sekarang kita masuk bahas tentang hukum akal. Ada belajar tauhid sini kan? Belajar ada berapa hukum akal? Hukum akal ada berapa dalam tauhid? Hukum akal ada 3. Sebenarnya hukum akal ke, hukum syarak ke, hukum adat ke, 3 hukum dia. Hukum akal ada 3 hukum, hukum adat ada 3 hukum, hukum syarak pun ada 3 hukum. Baik, saya jelaskan. 3 hukum akal ni, yang pertama apa hukumnya? Wajib. Wajib bagi akal. Itu. Yang kedua, mustahil bagi akal. Dan yang ketiga, harus bagi akal. Sekarang ini kita ambil contoh. Nanti dulu. Hukum syarak pun 3, wajib. Kedua, mustahil. Ketiga, harus. Hukum adat pun wajib bagi adat, mustahil bagi adat, harus bagi adat. Sekarang mungkin ada yang tak jelas di sini apa? Kenapa hukum adat ni hukum apa? Ada yang faham hukum adat ni hukum apa? Bukan adat pepatih. Hukum adat ni maksudnya begini. Bila kata hukum adat, maksudnya kalau ambil api lighter contoh, ambil api lighter ke, apilah, bakar tangan, terbakar tak? Terbakar lah. Kalau ikut hukum adat, wajib. Adakah dia wajib terbakar? Ni tadi kan 3 hukum ni, wajib, mustahil, harus. Sekarang ambil api, ni kalau cerita hukum adat kita cucuh, adakah dia wajib terbakar? Wajib rasa panas tak? Wajib melecur? Wajib. Kalau hukum adat, ni bukan hukum akal ni cerita hukum adat. Kebiasaan adatnya kena bakar, terbakarlah. Wajib terbakar. Mustahil tak terbakar. Bila wajib terbakar, mustahil tak terbakar,
Harus. Harus ada harus tak? Bila dah ada wajib, tak ada harus dah. Di antara dua. Wajib, ini kalau cerita hukum adat, wajib terbakar, mustahil tak terbakar, tak ada harus. Hukum akal. Sekarang kita pergi kepada akal pula. Tadi adat boleh faham ini beza ini tadi adatnya begitu. Contoh adat kita ambil contoh lain lagi. Contoh ganas sikit Orang kena tumbuk. Hukum adat ni maknanya biasa. Adat ni kebiasaan. Orang kena tumbuk, sakit tak? Wajib sakit. Mustahil tak sakit? Tak ada harus. Itu hukum adat. Sekarang kita pergi hukum akal. Menurut hukum akal, adakah dia wajib sakit? Hukum akal, bukan hukum adat. Dipukul, wajib sakit. Akal kata tak. Akal kata tak wajib sakit. Mustahil sakit. Akal kata tak mustahil. Tak mustahil dia sakit kalau kena tumbuk. Akal harus. Ya, harus sakit. Maksud harus apa? Boleh jadi sakit, boleh jadi tak sakit. Sebab apa? Oh, mungkin dia tak sakit kalau dia pakai bius. Hukum akal lah. Dia ada ilmu kebal contoh. Jadi taklah wajib sakit sebab dia ada ilmu kebal. Contoh. Atau dia tak ada ilmu kebal. Ini akal tauhid. Allah memberikan takdir bahawa dia tidak sakit. Macam contoh siapa? Contoh perkara yang berkaitan dengan mukjizat atau keramat. Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Okey. Hukum adat masuk dalam api terbakar tak? Hukum adat wajib terbakar ke tidak? Wajib terbakar hukum adat. Mustahil tak terbakar dan tidak ada cerita harus dah dekat situ. Tapi hukum akal, dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api, wajib tak terbakar? Tak wajib. Mustahil tak terbakar? Tak mustahil. Jadi hukum dia harus terbakar, harus juga tak terbakar. Boleh jadi terbakar, boleh jadi tak terbakar. Sekarang bila cerita Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api tak terbakar, akal percaya tak? Akal percayalah. Sebab dah tahu dah tak wajib. Tak wajib terbakar. Tak mustahil dia rasa sejuk. Sebab Allah bagi tahu kan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Perintah Allah kepada api. Jadi akal kata tak wajib terbakar, tak mustahil dia sejuk. Tak mustahil sejuk. Maka hukumnya harus. Benda tu boleh berlaku. Bila harus ni maksudnya boleh berlaku. Tapi secara adat tak boleh berlaku. Secara adat. Secara akal boleh berlaku. Hukum syarak pun sama. Wajib, mustahil, harus. Kena bakar. Hukum syarak sekarang Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Wajib kata bakar? Hukum syarak? Tak wajib. Mustahil ke Nabi Ibrahim rasa sejuk dalam api? Tak mustahil. Jadi secara hukum syarak harus. Akal dan syarak selalunya bergandingan. Adat sahaja yang berlawanan. Kebiasaan selalunya berlawanan dengan akal dan dengan syarak. Sekarang ini bila cerita keramat wali Allah, ada wali Allah bagi dia keramat. Dia boleh contoh dia tak makan dan tak minum seumur hidup. Dari segi hukum adat, wajib tak dia lapar kalau tak makan? Wajib lapar. Wajib tak dia haus kalau tak minum? Wajib haus. Itu hukum adat.
Mustahilnya, mustahil tak lapar. Mustahil tak dahaga kalau tak makan, kalau tak minum. Jadi tak ada harus dalam adat. Ha? Tapi hukum akal, wajib ke dia lapar kalau tak makan? Hukum akal, tak wajib. Wajib ke dia haus kalau tak minum? Tak mustahil. Mustahil ke dia tak lapar? Mustahil ke dia kenyang kalau tak makan? Tak mustahil. Harus. Boleh saja dia kenyang, boleh saja. Sebab apa ada harus di sini? Sebab ada kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa ada hukum harus pada hukum akal? Sebab apa ada hukum harus pada hukum syarak? Sebab ada kuasa mutlak yang berkuasa, yang tadi hukum adat tadi itu Allah yang buat peraturannya. Peraturannya kena kalau masuk dalam api kau mesti terbakar. Itu peraturan Allah yang buat. Hukum adat tu wajib terbakar. Itu dah memang dia punya undang-undang, peraturan dia begitu. Kena tumbuk wajib sakit. Kena pukul wajib sakit. Kan? Secara adat, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala punya peraturan dah sedia ada. Sunnatullah dipanggil. Itu dipanggil sunnatullah fil kaun. Hukum di alam ini begitu. Tapi Allah, bila pergi kepada akal, Allah yang punya kuasa, Allah boleh ubah undang-undang tu. Allah yang buat undang-undang ni, Allah ada hak untuk mengubah. Sebab itu Nabi Ibrahim masuk dalam api tak terbakar. Allah ubah undang-undang tu untuk Nabi Ibrahim. Akal boleh terima sebab akal ini akal mukmin. Ini dia yang disebut manhaj iman. Ayat ni nak cerita pada kita manhaj iman. Jadi apa sahaja perumpamaan yang datang daripada Allah, ceritalah pelik macam mana pun, ceritalah aneh macam mana pun, ceritalah yang kita macam tak boleh nak faham lagi, tapi kalau cerita tu datang daripada Allah, wajib iman, wajib percaya dengan ilmu. Bukan percaya babi buta, ilmu tadi itulah. Bila tahu, oh jadi hukum adat, ni ilmu lah. Oh hukum adat tu ada 3 hukum. Wajib, mustahil, harus. Hukum akal tu ada 3 hukum. Wajib, mustahil, harus. Hukum syarak pun ada 3 hukum. Wajib, mustahil, harus. Bila kita dah faham, itu ilmu. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui dengan ilmu pengetahuannya tadi. Dengan ilmu pengetahuan, mereka faham bahawa sesungguhnya itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Walaupun nak cerita Allah nak bagi contoh, nak tunjuk kuasa dia melalui nyamuk. Siapa yang pernah dibunuh oleh nyamuk? Zaman Nabi Namrud, Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, Namrud yang pemimpin yang zalim, yang menzalimi, yang menganiaya Nabi Ibrahim. Allah bunuh Namrud guna nyamuk. Seekor saja, bukan banyak ekor. 1 ekor saja nyamuk. 1 ekor masuk dalam hidung dia, kan? Masuk dalam badan dia, menggeletik sampai meninggal, sampai mati, kan? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak merasa dangkal, tidak merasa malu untuk memberi apa sahaja contoh perumpamaan, walaupun nyamuk atau yang lebih atas daripada nyamuk. Bukan lebih besar, lebih atas daripada nyamuk. Maksudnya yang lebih kecil lah. Kalau kamu anggap oh nyamuk tu kecil, kenapa tak gajah? Gajah kan besar. Lagi kecil lagi Allah boleh bagi contoh perumpamaan. Jadi orang yang beriman manhaj dia apa? Percaya dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu mereka beriman bahawa ini adalah kebenaran daripada Allah SWT. Wa ammal ladzina kafaru, manakala orang-orang kafir pula, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir maka mereka memperkatakan, apa yang Allah nak untuk bagi contoh perumpamaan yang seperti ini, seperti nyamuk ni, apa tujuan Allah SWT? Ini orang kafir. Tadi bila orang beriman tadi Allah kata faya'lamun,
Mereka mengetahui dengan ilmu pengetahuan. Tapi bila sampai ke orang kafir, tak disebut mereka mengetahui. Yang disebut mereka memperkatakan. Mereka memperkatakan. Kenapa di sini memperkatakan? Kenapa tadi mengetahui? Sebab orang jahil ni paling banyak cakap berbanding dengan orang yang berilmu. Orang jahil, dia bercakap lebih pandai daripada orang yang pandai. Begitu. Cakap pandai. Jadi nak tahu beza dengan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang berilmu dia bercakap sedikit tapi percakapannya penuh dengan isi. Percakapan yang sedikit dia ada manfaat. Berbeza dengan orang jahil, bercakap banyak tak ada manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kepada orang kafir di sini, fayaqulun, mereka berkata, mereka banyak cakap. Madza aradallah? Tak ada manfaat dia punya bercakap. Apa yang Allah nak daripada ni? Mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Jadi kenapa Allah tak bagi buat perumpamaan gajah saja? King Kong kan besar. Itulah mereka cakap. Kan? Sebab mereka jahil. Tapi kalau orang yang berilmu, mereka dah tak cakap dah. Faya'lamun. Mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim. Mereka beriman. Mereka tahu ini kebenaran daripada Tuhan. Orang jahil datang kebenaran pun dia mempersoalkan, bercakap. Kenapa ni? Kenapa Allah nak bagi contoh nyamuk? Kan? Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengannya banyak daripada kalangan manusia, wa yahdi bihi kathira. Dan Allah juga memberi petunjuk dengannya pun jumlah yang ramai. Banyak juga yang Allah sesatkan, banyak juga yang Allah berikan petunjuk. Maksudnya banyak orang yang tersesat dengan perumpamaan. Perumpamaannya mau bercakap pasal tak nak percaya, sesat. Kerana menolak kebenaran, sesatlah. Ramai orang yang sesat. Macam yang nak bercakap pasal ayat Quran, dia nak kritik, dia nak cetuskan keraguan tentang ayat Quran. Itu hari kita baca ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini orang kafir, orientalis. Dia dah sesat. Dia nak sesatkan kita. Dia mempersoalkan ayat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Sama ada mereka ni, sama ada kau beri peringatan atau kau tak beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi orang orientalis kata ayat ni, selepas ayat ni turun sampai sekarang masih ada je orang kafir masuk Islam. Ayat ni kata kalau orang kafir beri peringatan, tak beri peringatan, mereka tidak beriman. Tapi sekarang setelah ayat tu turun sampai sekarang ada saja orang kafir yang masuk, yang beriman. Ini kata orientalis. Sebab apa? Dia dah sesat. Dia nak sesatkan kita. Tapi kalau kita orang yang berilmu, orang berilmu faham. Ulama, kita tanya ulama, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa maksudnya? Sebab setelah ayat tu tak sebut pula pasal ayat setelah ayat tu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Terus cerita pasal orang munafik, wa minan nas man yaqulu. Kan? Jadi nak tahu jawapan bila persoalan ni timbul. Ini persoalan kan tak ada manfaat punya macam orang kafir. Fayaqulun madza aradallah. Jadi ini apa ni ayat ni? Kalau betul ayat ni betul daripada Allah, kenapa ada saja orang ni persoalan dia. Kenapa ada saja orang masuk Islam? Ayat ni kata orang kafir bagi peringatan, tak bagi peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi maknanya dah tak adalah orang masuk Islam menurut orang jahil. Tapi kalau menurut orang alim, faham ayat ni. Tanya orang yang berilmu.
Bila tanya orang yang berilmu, dia kata dalam sini dalam ayat ni sesungguhnya orang kafir di sini orang kafir yang ada kepentingan dalam yang ada keuntungan dalam kekufurannya. Orang kafir dia buat bisnes berhala contoh. Dia ada jual berhala. Tiba-tiba nak suruh beriman dengan agama Islam. Rugilah dia ada kepentingan, dia tak naklah beriman. Sebab dia nak jual berhala. Kan? Atau dia ada jual arak. Masuk Islam arak dah haram. Macam mana ni? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Orang kafir yang dimaksudkan di sini adalah orang yang kafir yang berkepentingan. Siapa yang tahu? Al-mu'minun, orang yang beriman yang berilmu. Orang yang berilmu tahu. Ini kebenaran ni, ayat ni benar daripada Tuhan. Cuma perlu penjelasan ulama. Tapi orang-orang kafir fa yaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Mereka hanya memperkatakan, mempertikai apa yang Allah nak dengan perumpamaan ini. Sebab mereka dah tak faham, mereka dah jahil, sesat. Yudhillu bihi katsira. Allah sesatkan. Maknanya dengan ayat Al-Quran ni juga orang boleh sesat, orang kafir. Baca ayat Al-Quran tapi dia tak dapat petunjuk. Dengan ayat Al-Quran ni yudhillu bihi. Sebab apa? Dia baca bukan dengan nama Allah. Yang kita awal-awal kelas pertama kan kita belajar pasal Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Allah, baca dengan nama Tuhan. Orang kafir tak baca dengan nama Tuhan. Nabi Muhammad baca dengan nama Allah. Orang Islam baca dengan nama Allah. Tapi orang kafir dia tak baca dengan nama Allah. Orang kafir dia baca Quran dengan nama hawa nafsu. Dengan nama syaitan. Dia baca dengan nama syaitan dengan nama hawa nafsu. Sebab dia baca itu dalam keadaan nak cari kat mana ruang yang dia boleh salahkan. Kat mana yang dia boleh fayaquluna madza aradallah. Dekat mana yang dia boleh fayaqulun ni? Jadi boleh faham Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Maknanya dalam Al-Quran ni ada orang baca tapi bertambah sesat. Sebab dia tidak baca dengan nama Allah, dia baca dengan nama hawa nafsu, dia baca dengan nama syaitan. Dan Al-Quran juga wa yahdi bihi kathira. Banyak juga dengan Al-Quran ini dia mendapat petunjuk. Sebab apa dia dapat petunjuk? Dia baca dengan nama Allah. Dia tidak baca mengikut hawa nafsu. Bila baca dengan nama Allah, macam mana maksud tujuan baca dengan nama Allah ni? Sebut bismillah saja ke? Baca dengan nama Allah. Baca dengan nama Allah iaitu jujur. Macam Nabi SAW mula terima wahyu, Nabi jujur. Iqra ma ana. Nabi jawab jujur, aku bukan orang yang membaca. Akhlak terhadap ilmu. Sebelum terima ilmu, berakhlak dulu dengan ilmu. Berakhlak dengan ilmu. Bila berdepan dengan ilmu, saya tak tahu. Nabi SAW kata, ma ana biqari, saya tak tahu baca. 3 kali. Jibril kata, iqra. Dan bila Nabi kata, pertama bila Nabi kata, ma ana biqari, saya tak tahu, Jibril buat apa? Jibril peluk. Ada 2 makna lah di sebalik peluk Jibril tu, ada 2 makna. Ada 2 sebab kenapa Jibril buat, dan mungkin lebih dari 2. Tapi yang saya dapat sekarang, ilmu yang saya dapat ada 2. Ada 2 maksud Jibril peluk. Maksud yang pertama, Jibril peluk nak memberikan kekuatan semangat kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah berhadapan dengan malaikat. Yang malaikat ni makhluk lain, bukan makhluk manusia, bukan daripada alam nyata, alam lain. Kan? Jadi Rasulullah ada merasa gementar, ada rasa gerun juga tengok Jibril. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kenapa Jibril peluk? Makna yang kedua, kerana Jibril sangat menghargai akhlak Rasulullah terhadap ilmu. Ma ana biqari, Jibril peluk. Bagusnya, alangkah bagusnya akhlak ini orang yang sedang nak menerima ilmu ni, merasa dirinya tidak tahu membaca. Setelah 3 kali peluk, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi orang yang baca dengan nama Allah,
wa yahdi bihi katsira. Dia dapat petunjuk dengan Al-Quran tu kalau dia baca dengan nama Allah, baca dengan jujur, baca dalam keadaan saya tak tahu, saya tak faham. Jadi macam mana? Saya carilah ilmu. Saya carilah orang yang tahu. Saya belajar, saya cari. Itulah orang yang bukti kalau dia baca Quran dengan nama Allah, dia mesti nak mempelajari tafsirul Quran contoh. Sebab Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab subjek ilmu fiqh, bukan kitab ilmu tauhid. Al-Quran kitab hidayah, kitab ilmu hidayah, ilmu petunjuk. Tetapi daripada Al-Quran lahirnya ilmu fiqh, daripada Al-Quran lahirnya ilmu sejarah, daripada Al-Quran lahirnya ilmu tauhid, daripada Al-Quran lahirnya macam-macam ilmu, daripada Al-Quran lahir ilmu sains pun lahir daripada Al-Quran. Astronomi, ilmu kaji bintang pun lahir daripada Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah ilmu hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya, dan dia merupakan hidayah bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nakkan hidayah Al-Quran, kita bertakwa kepada Allah SWT. Baru kita layak untuk masuk dalam kategori wa yahdi bihi katsira. Beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat petunjuk daripada Al-Quran bila kita baca. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengannya, dengan Al-Quran ini, kecuali orang-orang yang fasik. Kecuali orang yang fasik. Fasik ni dalam bahasa Melayu jahatlah. Tapi dia dari segi bahasa tadi disebut fasik ni adalah kulit buah yang berpisah daripada isi buah. Itu dari segi bahasa fasik ni maknanya yang berpisah, yang memisahkan dirinya daripada kebenaran. Ini fasik. Dalam Islam, dalam kalangan umat Islam ada juga yang dihukum sebagai fasik, tapi mereka tidak kafir. Kenapa? Kerana dia telah memisahkan dirinya daripada kebenaran. Jatuh fasik. Contoh, orang tu tidak solat dengan sengaja meninggalkan solat, dia dianggap fasik kerana memisahkan dirinya dengan solat, dengan kebenaran, dengan perintah yang wajib. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wallahu alam. Jadi kita sampai situ saja. Hari ini kita 2 ayat lah. Hari ini kita pelajari 2 ayat. Ini kalau sebulan sekali kelas, ini semua tak boleh nak khatam tafsir. Jadi nanti kalau katalah yang dah habis, contoh yang daripada kalangan kamu yang dah habis menghafal kat sini, hafiz, dan akan keluarkan daripada ma'had, kan? Kalau nak sambung tafsir dengan saya, boleh datang ke boleh kita tu datang ke sana, ke Shah Alam. Kalau nak sambung. Sebab kalau di sini mungkin sebab ini tafsir kitab yang saya pakai ni untuk mengajar, ada 16,000 muka surat. Ada 16,000 muka surat. Ayat Al-Quran ada 6,000 lebih. Kalau satu ayat Al-Quran, satu ayat setengah jam, kan? Satu ayat kita nak kupas perlu waktu setengah jam. 2 ayat 1 jam. Maknanya 3,000 jam. Kalau 6,000 ayat 3,000 jam. Tapi jadi tak apa. Boleh sambung dengan saya, boleh saja. Banyak guru-guru tafsir. Maknanya keluar saja. Kalau kata ada yang graduate sudah hafaz 30 juzuk, tapi saya pesan jangan putus untuk belajar tafsir. Kalau tak belajar dengan saya, cari guru-guru tafsir yang lain. Cari guru-guru tafsir. Mungkin ada yang kampungnya jauh, ada yang dari Sarawak,
Cari guru tafsir di Sarawak. Tapi sekarang boleh online. Kalau nak belajar dengan saya, online pun boleh. Kalau nak belajar, nak sambung, kita online pun boleh, walaupun duduk berjauhan. Allahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mendapat ilmu dan mengamalkan ilmu, dan Allah berikan kita petunjuk Al-Quran, memperluaskan lagi petunjuk ini, memperdalamkan lagi petunjuk ini kepada diri kita. Allah jauhkan kita daripada segala kesesatan. Allah lindungi kita daripada godaan syaitan. Allah lindungi kita daripada godaan tipu daya orang-orang kafir. Allah lindungi kita dan ahli keluarga kita. Allah lindungi sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita daripada kejahatan syaitan dan kejahatan orang kafir. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah berikan juga kepada mereka semua, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, ilmu yang bermanfaat. Dan kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia kepada kita untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah, diselamatkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dihimpunkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkati kita pada hujung bulan Rajab ini, berkati kita pada bulan Syaban, dan Allah panjangkan umur kita untuk masuk ke bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan cergas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Quran dan mengkhatam Al-Quran pada bulan Ramadan, untuk qiyam, untuk melaksanakan salat tarawih dalam keadaan cergas dan bersemangat pada bulan Ramadan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.